car dia bukannya tak bagus mileage tinggi ni, sebab dia defend macam Noah cakap tadi, kalau kau dapat first owner tu yang memang jaga kereta, part wear and tear dia buat, kau punya poket akan selamat. Bukan problem kat bahagian mana pun, dia kat bahagian plastik. Mana-mana kereta pun kalau dah 7 tahun, 10 tahun bahagian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke podcast Dalam Bengkel by Transmatic Auto Bands. Episod ke-8 bahagian yang kedua. Sebelum ni kita dah buat bahagian 1 dan ini adalah bahagian yang kedua. So bahagian yang kedua ni, Syafiq, Noah, kita nak fokus kepada technical. Since korang pun orang technical, memang syok ni kita nak cerita pasal technical ni. Tak ada, aku orang Terengganu. Memang itu asal usul. Aku orang finance. Itu asal usul. Tapi kepakaran kau teknikal, betul tak? Kan? Okay. So ada soalan pertama aku nak tanya ni. Kau rasa kereta Continental dari sudut value for money, model apa dan sebab apa dari segi sudut teknikal dia? Oh dah tunjuk dah tunjuk. Value. Tak apa, Syafiq lu. Bagi aku model dan value for money dan sebab apa dari sudut teknikal dia? BMW F10. F10. Engine N55. N55. Value for money. Sebab? Salah satu sebab dia punya, orang cakap kalau kau tengok harga pun kiranya second value second value dia kalau nak compare untuk engine lain. Contoh kalau untuk engine N20 ke ataupun yang diesel N47 ke, yang N55 ni bagi aku yang paling senang jaga dan harga tu lambat sikit tu nak compare dengan model lain. Sebab satu dia kurang, bagi aku N55 kurang bermasalah. Dari segi yang dekat N20 punya isu timing chain apa semua, dia tak ada yang dekat N55 ni. Dia memang ada setiap model ataupun setiap ciptaan yang manusia buat tu memang ada kekurangan dia, tapi paling minimum dekat engine N55 tu sendiri. So kenapa dia banyak model yang pakai engine tu, tapi kenapa aku pilih F10? Tu F10 ni dia punya bagi aku dia punya dalam dia tu memang untuk family tu sesuai. Satu luas, handling dia memang sedap gila. Lepas tu dengan dia punya berat body dia tu untuk 5 series tu, aku cakap dia punya keaslian BMW untuk 5 series tu ada lagi dekat F10 punya body tu. Maksud keaslian tu? Sebab kalau kau compare dari dulu contoh kita ambil 3 jenis 5 series, E60, F10 dengan G30. So bila kau dah aku nak cakap susah kalau kau tak try bawa 33 tu. Bila kau bawa 33 tu, kau akan faham apa yang aku cakap. Dia untuk teknologi of course lah memang menang dekat G sebab dia version baru. Tapi kalau untuk bagi aku driving long distance driving memang F10 sedap dekat F10 lah. Driving experience. Betul. So macam Nuang, kau rasa model apa? Untuk anak-anak muda macam aku, Takat A series. A-class lah untuk anak-anak muda macam aku. A-class. Serius lah. A-class ada CLA, JLA, A-class. Kau ada 3 pilihan. Bagi salah satu model. Tak, dia kau perlu faham CLA, JLA, A-class ni sama. Okey, CLA, JLA, A-class bagi satu model setiap ni. Tak, dia CLA, JLA, A-class dia dalam kategori yang sama. Dia segmen A. Segmen A, lepas tu dia ada hatchback, A-class lah. Itu yang A-class biasa, hatchback lah. Contoh yang JLA, itu yang paling atas lah. Lepas tu ada JLA. JLA ni yang dia cross hatch lah, dia tinggi sikit. Itu yang dengan CLA lah. CLA ni dia sedan punya bentuk. Tapi engine gearbox dia semua sama. Sebab apa? Sebab apa kau pilih 3 model tu? Sebab dia bagi aku dia design dia timeless. Design dia ni sporty lah. Timeless. Design dia bukan timeless, sporty. Design dia sport. So engine yang gearbox dia pun tak ada masalah sangat lah. So dia problem coolant lah. Coolant. Ulang lah sampai ni banyak mampus. Masalah coolant sebab kereta-kereta. Tapi tu sama je mana-mana kereta pun. Kan sebab isu coolant ni dia
bukan problem kat bahagian mana pun, dia kat bahagian plastik. Mana-mana kereta pun kalau dah 7 tahun, 10 tahun bahagian plastik kan. Brand pun sama je kan. So kalau nak beli konti, apa benda nak kena check dulu? Kau rasa? Dia check wear and tear tanya aku. Wear and tear apa benda yang kereta tu dah repair. Kau jangan beli kereta, kereta ni original lah, semua original kilang je, tak pernah tukar. Kereta dah 10 tahun lah. Lepas tu time kau pakai memang janam lah satu-satu. Dah 10 tahun kereta tu tak pernah tukar. Kau pula beli sebab original, konon tak pernah usik lah. Tapi time kau pakai memang akan kena je. Mesti kena satu-satu, coolant lah, sensor tu lah, minyak hitam lah, belting lah. Ada ni kan, kes BM mileage pusing. Mercedes pun ada? yang BMW yang baru-baru ni dapat Mercedes. Oh ya, ada juga 193,000 kilometer. Original dia. Dekat meter dia 93,000. Uish, Yang jumpa 100,000 tau. tu. Tu yang kita jumpa 193 tu. Selepas daripada 193 tak tahu berapa jauh dah dia pergi. So maksudnya untuk maintenance dia Kena ikut 200,000 tu. So dia kemungkinan aku tengok. wear and tear. Tengok barang dalam enjin, contoh macam timing chain dia ke apa kan. Timing chain dah boleh standby dah. Standby kena tukar. Dia bukannya tak bagus mileage tinggi ni, sebab dia defend macam Anwar cakap tadi. Kalau kau dapat first owner tu yang memang jaga kereta, part wear and tear dia buat, kau punya poket akan selamat bila kereta tu sampai dekat kau. Tapi kalau kau duk fokus original asal kilang, kau nak original mileage, contoh lah. Sebab kau kena faham kenapa Yuska main mileage, penjual kereta second hand kat luar tu main mileage. Dia main mileage. Kena faham sebab demand orang nak low mileage. Tapi memang salah. Tu tipu tak tipu. Tak ada benda yang betul. Kita tak boleh nak cakap benda tu betul. Tapi untuk dia orang jual, untuk dia orang senang cerita, untuk dia orang hidup, nak bagi kereta dia orang jalan, dia orang kena buat benda tu. Sebab tu customer kena faham juga, atau pembeli pun kena faham. Tak semestinya mileage tu rendah kereta tu bagus. Ada yang mileage tu rendah sebab apa? Sebab 3 bulan tersadai, check balik, dah pernah total loss, buat balik, jual balik. Defect. If defect akan datang, air masuk dekat body, kena wiring, short. Kau nak low mileage kan? Kau dapat. Sebab tu kalau customer tanya advice kereta macam mana nak check dulu ke apa kan, bagi aku mileage nombor 2 lah. Accident tak first memang penting, banjir tak memang penting, 2 ni memang paling penting. Lepas tu yang ketiga barulah condition wear and tear, condition engine tu sendiri. Start tu bunyi macam mana. So macam leaking, suspension apa semua tu kereta second hand, benda tu boleh settle. Kau boleh tukar lepas kau beli. Kalau accident banjir itu parah. Parah. Ada accident lah. Aku paling accident susah. Pucung pernah dapat satu kes. Kereta banyak sangat masalah elektrik. Rupanya sebab dia bocor kat bonet belakang. Dia belakang kiri tu memang rabak habis. Dia pernah buat balik. Dia pernah tarik balik belakang kiri tu memang, bila kita buka dia punya door trim, karpet apa semua, memang penuh lah kesan welding, kesan gam belakang kiri. So owner pun tak tahu kan? Pun tak tahu dia beli kereta. Yelah tak nampak. Mileage rendah. So macam dah tak boleh itu pilihan dia kan. Tapi itulah dia cerita dia bila accident ni kita nak buat balik pun susah. Yelah. Nak kena bawa pergi body and paint lagi, cat balik lagi, tarik lagi. Itu pun takkan kalau dapat boleh. 100%. Kalau boleh takkan dapat 100% balik. Dia kalau macam wear and tear, contoh macam exhaust bocor ke apa kan, benda tu kalau kita buat perhabis dapat balik jadi macam baru. Body ni kalau accident, buatlah macam mana pun susah nak dapat betul-betul 100% baru. Silap-silap potong je lah cara yang ada. Dan since korang pun ada buat pre-purchase inspection kan, boleh cerita sikit kalau ada viewers yang nak guna servis ni? Dia biasanya kalau yang jenis layan video tu akan melintas lah iklan tu untuk pre-purchase inspection tu. Memang kita buat, memang boleh dikatakan hari-hari ada. Nak cakap orang Malaysia ni banyak duit, hari-hari beli kereta. Hari-hari beli kereta. Nak tengok, tapi bagus lah, at least dia check dulu, dia nak tahu berapa yang dia kena keluar lepas dia ambil kereta tu. Kebanyakannya macam tu, ataupun dia nak minta nego pun ada juga. Tu atas customer, terpulang dekat customer tu sendirilah. Tapi kalau kita buat
memang masa tu memang 2-3 jam tak lagi lah. Tak boleh lah nak 40 minit memang tak boleh. Sebab kita check nak test lagi. Lagi better kalau boleh. Kebanyakan sekarang assessment aku tengok dah okey lah. Dia boleh bawa kereta datang workshop. Recon ke, tak recon ke, use ke. Siap ada minta dia cakap bos, apa-apa kena buat you kasih tahu saya. Sebab dia nak tanya bos dia kot, dia nak repair sekali ke untuk lepas kat customer tu. Yang tu bagus lah. Ada jugalah customer yang daripada tempat jual kereta tu, dia datang memang dia terus proceed nak repair kereta yang dijual tu. Sebab dia dah standby kan. So itulah tujuan inspection. Apa keistimewaannya yang kau punya inspection ni? Istimewanya dia tak boleh angkat bakul kan. Tapi kita punya checking tu lah. Detail lah. Physical checking maksudnya kita check kereta tu depan mata. Sebab tu kita advise bawa ke workshop yang paling cun. Kalau nak inspection yang betul-betul cantik, bawa ke workshop. Sebab kita boleh naik hoist. Naik jet sebenarnya. Hoist, apa cover yang ada kat bawah kita buka. Sebab kita kalau macam konti cover bawah memang bersepah lah. Ya betul. Kalau kau check kat kedai, kau duduk, kau cangkung, kau tengok bawah memang tak nampak leaking. Tak nampak. Sebab dia jatuh atas cover kan. Tapi bila bawa ke workshop, kita naik hoist. Kita akan buka apa cover yang ada bawah tu, kita akan buka. Mana yang boleh buka, kita akan buka. Tapi kita tak ada legai habis. Tapi benda yang basic lah, cover bawah tu. Dan accident pun semua boleh check kan, kau boleh check kan. Tengok dia buat jugalah. Kalau dia buat tak cantik memang jumpa lah. Kes body sambung ada jumpa? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi lah. Tak pernah dapat. Tu cantik kita tak pernah dapat lagi body sambung. Tapi yang body teruk memang banyak lah. Kenapa yang kereta pernah berpusing pun ada kan. Yang atas pillar, bumbung semua rabak. Dia buat balik. Dia buat balik sampai ke bumbung. Bumbung semua buat balik. Mana kereta tu dah berguling lah. Kereta tu dah berguling lah. Pun ada juga dapat. Tapi potong sambung tu tak ada lagi. Tu kalau dah potong sambung itu dah bukan side used car lah tu. Faham? So kalau konti ni kan, konti aku sebenarnya hari ni terpanggil nak cerita pasal konti dengan Jepun ni tau. Konti dengan Jepun ni dari sudut pemanduan dia beza. Jauh beza. Kau rasa? Tapi kalau kita compare dengan kereta Jepun yang biasa lah. Tapi kalau kita compare dengan kereta Jepun yang high end, yang macam tadi jugalah kan. Macam tadi sama je. Kalau kita compare kereta konti, kita compare dengan Jepun. Jepun pun ada option kereta-kereta yang mahal dan selesa. Contoh macam Toyota ada option. Lexus. Tahu. Kalau macam Nissan dia ada option Infinity. Okey. Cuba explain sikit pasal, yelah memang pemanduan dia sedap dan dia akan berkait dengan suspension juga. So cuba korang cerita macam mana sistem suspension, perbezaan dua negara ni. Jepun dengan tu. Contoh kalau macam benda simple lah yang lower arm kereta untuk Jepun, kalau macam Honda dengan Toyota biasa kan, dia tak kompleks. Dia lower arm biasa. Macam kereta Malaysia. Macam tu je. Tapi kalau kau nak compare, baik kau macam kau cakap tadi untuk premium punya model, Lexus punya suspension dia kompleks. Dia macam Continental. Sebab tu kalau kau bawa kereta yang premium tu, keselesaan dia tu lebih. Dia bukan nak cakap semua kereta Jepun ni sayang dia punya suspension. Tapi kebanyakan model yang untuk mass production. Kereta mass production memang macam tu. Memang dia punya target ni lah. Dari sudut maintenance dia orang kata kalau suspension Continental ni, Jerman ni, kalau satu barang rosak, barang lain pun akan rosak. Betul. Dia lagi satu suspension kena faham dia ni lah. Suspension ni benda yang sepasang. Kau tukar sebelah kanan, kena buat sebelah kiri sekali. Dia tak boleh kalau sebelah kanan rosak, dia sebelah kiri? Bukan tak boleh, boleh. Contoh nak kau problem belah kanan kan. Sober lah. Sober. Kau nak tukar sebelah, kau rasa macam mana? Sebelah tu rasa macam keluar kilang, sebelah lagi tu dah nak mati lah. Tak mati lagi, nak mati lah. Jadi tak sedap lah. Dia tak ada sampai satu level sampai sengit. Sebab yang tu dah dia tak tolak habis, tapi dia belum bocor. Yang sebelah ni dah bocor. Bila kau tukar baru, dia ada sikit sengit. So dia tak maximiskan comfort tu lah. Orang kata rugi lah tukar sebelah je. Faham? Tu ya, untuk part suspension dia macam tu lah. Lepas tu kena pula kereta konti ni, part suspension dia banyak. Dia complicated lah. Contoh macam kereta Jepun kan. Jepun dia kalau untuk kereta Jepun yang kebanyakannya dia basic. Lower arm, absorber, tie rod end, absorber link.
stable link. Dah 4. Combat mari sampai ke kereta konti, 6. truss arm, straight arm, upper arm, dah 3 arm lah itu. Lepas tu ada tie rod end. Tie rod untuk steering lah. Lepas tu stabilizer link. Tu dah 5 lah. Itu yang kira base general lah. Kebanyakan pakai, ada yang complicated lagi. Tapi kok mana-mana pun suspension punya sistem ni wear and tear, betul tak? Sampai masa memang akan rosak dan kena tukar. Kena servis juga. So, kalau cerita pasal servis, korang rasa pasal servis ni kan, ada perbezaan ke kalau kita servis dekat bengkel yang biasa ataupun orang kata bengkel yang biasa dengan authorized service center? Orang kata macam mana ya? Sekejap. Kau rasa dia punya kualiti tu boleh maintain ke? Dia bergantung tempat juga. Kalau orang cakap perbezaannya, kalau kau pergi service center, kalau contoh BMW, kau boleh makan nasi lemak free. Order hari-hari ke apa? Takkan hari-hari nasi lemak free je. Ada makanan lah. Dia keselesaan lah. Ruang menunggu dia tu lebih selesa. Bukan nak cakap workshop luar tak ada. Macam workshop kita pun ada. Tapi kita tak ada lah. Waiting room kita ni sama level dengan BMW dengan Mercedes. Memang jauh beza lah. Cumanya kalau kau nak dia punya quality service tu, sebab workshop dekat luar sekarang ni pun mekanik bukannya yang asal tak boleh. Ada asal boleh je. Ada mekanik yang memang experience daripada service center. Dia masuk dia workshop luar ni pun kebanyakannya dia ambil service center juga. Budak-budak service center ataupun budak yang memang belajar bahagian automotif. Bukannya kosong. Sebab sekarang memang banyak, government pun memang banyak buat TVET punya program. Memang banyak untuk automotif punya kan. Tu produk yang dikeluarkan tu, orang cakap yang kompeten lah untuk buat model-model kereta yang ada sekarang ni. Cumanya dia beza dekat equipment dia. Ada setengah workshop tu tak ada yang service center tu ada. Contoh macam aku bagi simple, Volvo punya software untuk programming. Benda basic, tukar steering rack kan, nak buat program kena online. So still sama juga, walaupun kau buat dekat service center dengan buat dekat luar, still kau kena buat programming. Cumanya kelebihan service center, dia boleh buat on the spot. Kalau dekat workshop luar, kita kena link dengan orang sana. Tapi still boleh tukar juga. Boleh dapatkan part yang sama, programming pun boleh buat. Cumanya beza je kebiasaannya hargalah. Kat situ. Ada juga yang orang kata masalah, pasal ada juga yang komplain tau. Saya hantar kat service center, tak boleh, diorang kata tak boleh buat ni. Tapi saya datang workshop awak boleh buat. Dia contoh macam gearbox overhaul, service center mana nak buat gearbox overhaul berapa hari punya kerja. Lama. Kalau tukar gearbox berapa hari? Lagi simple kan. Tapi kau tengok kalau contoh BMW dekat Shah Alam ada satu S1 dengan E61 full overhaul gearbox. So kalau kau pergi service center untuk S1 tu, gearbox baru 65,000. Kenapa orang macam beli baru? Memang baru lah gearbox baru tu. Sebab harga kereta tu kau kena faham, walaupun second value dia, kau pergi used car kau boleh dapat 90,000, 110,000 kan. Tapi kau kena faham, bila keluaran baru dia berapa ratus? 200 lebih, dekat 300 baru dia. Bila kau pergi center, masalah mekanikal dalam gearbox, dia orang tak akan buat overhaul, rebuild balik. Dia orang akan tukar one set seketul. So costing dia memang agak mahal. So bila kau faham benda tu, so memang kebanyakan orang dia akan tarik keluar, dia akan buat overhaul kat luar. So macam workshop Transmatic sendiri, macam mana mengalami kes-kes yang service center tak boleh nak handle? Antara selain daripada gearbox, apa lagi yang diorang tak boleh nak buat? Ada ke? Dia kadang-kadang wiring, current dia tak boleh buat ke? Tak boleh buat, diorang tak buat. Tak buat Tak nak buat. Tu yang kadang-kadang customer lagi tu macam dia punya waiting period dia. So customer dia nak tunggu, nak set appointment untuk check kereta je dah 2-3 minggu. Kalau dia pergi workshop luar, hari ni hantar boleh tinggal terus kereta. Macam dia macam datang kat Transmatic kan,
Datang Transmatic walaupun dia walk in pun, tapi dia nak tinggal kereta terus boleh, tak ada masalah lah. Tapi kalau buat main ke service center, nak hantar kereta kena tunggu hantar kereta, belum Sebab check lagi. Dia ada belum memang repair macam lagi. tu. Bila kau hantar nak servis. Aku pernah kena hantar nak servis. Aku komplain satu barang. Kena isi form untuk booking checking. Kau faham tak? So hari yang aku isi, yang aku datang tu untuk servis je. Untuk checking kena set appointment lain. Dia service center ni jadi tak inconvenient tau. Dia tak menyenangkan. Sebab dia proses aku rasa dia punya kerja pack. Dia dah pack, terlampau pack. Pack satu, lepas tu mungkin lagi satu SOP lah. Sebab benda pun claim, dia orang nak claim kan, claim warranty. Tu yang jadi macam tu. Itulah pasal ada juga ramai dekat luar sana pun yang tak tahu kewujudan workshop-workshop yang boleh buat kereta-kereta ni kan. So mungkin yelah lagi-lagi macam kaum-kaum hawa ni, kalau rosak je tak apalah, kita hantar dekat, kalau pakai Mercedes kita hantar kat Mercedes lah buat. Apa dia tak tahu banyak workshop lain boleh buat juga. Dia kalau macam yang under warranty tu tak kisahlah. Tapi kebanyakannya kalau dia main media sosial dia tahu lah. Sebab sekarang workshop memang kebanyakan, bukan semua tapi banyak lah sekarang memang dia Ada social media. Social media memang hari-hari ada video untuk workshop sendiri lah. So yang tu bagus juga lah untuk pengguna-pengguna ni tengok. Kat sini buat ni, kat sini buat ni. Yang tu bagus lah. Macam kita sekarang ni duk buat podcast kat bengkel ni belakangnya. Okey, kalau kita cerita pasal technical ni kan, kita tak lari lah daripada spare part, betul tak? So, korang rasa spare part OEM dengan Recon ni, mana satu yang lagi berbaloi untuk customer kat luar sana kalau dia nak tukar? OEM dengan Recon? Asal tak ada ori? Ori kita tahu, ori memang bagus. Baru nak ni. OEM kalau dia beri pilihan, OEM atau Recon? Dia tengok part juga. Tak semua part boleh guna Recon. Dan ada part yang boleh guna Recon. Contoh? Contoh ambil macam alternator lah. Alternator ni elok ambil OEM. Oh ya? Macam kompresor Recon lah, kompresor Recon kan. Kompresor Recon daripada kau ambil kau ambil OEM. Sebab apa? Sebab so far kalau macam kita orang kat workshop lah, so far OEM lagi tahan lama, lagi tak ada masalah. Oh ya? Lagi tak ada masalah ataupun return. Dia kau kena faham Recon ni recondition. Dia buat balik. Dia buka, dia cari barang apa yang rosak, dia tukar barang yang rosak, dia pasang balik, dia cat luar. Lepas tu dia jual. Yang tu Recon. Dia tak ada dia buka, dia tukar semua. Tu tak ada. Tu bukan Recon. So sekarang ni kau kena faham contoh. Aku contoh kalau macam cakap tadi alternator kan. Alternator Recon memang ada orang buka, dia tukar carbon brush kat dalam. Dia pasang, dia cat balik, dia jual. Tapi bearing, IC, bearing modul dalam IC modul, dia ada jangka hayat. Bila kau pakai yang Recon tu, kau orang cakap bergantung kepada nasib. Kau nak bergantung kepada nasib. Sebab tu kalau dia cakap lagi better OEM tu, sebab OEM tu baru, 100% baru. Yelah. Cuma aku nak bagi tahu OEM pun ada yang tak boleh pakai. Memang OEM bersepah. Sekarang ni lagi pun sekarang memang banyak made in itulah. Made in Jinping. Made in sana. Macam-macam. So kilang pun dekat sana. Sebab kita pun dapat offer, biasanya spare part offer kan. Dia ada kilang dekat sana. Kita ada produk grade A, grade B, grade C. Dongkol lah. Offer. Barang yang sama, by grade, harga berbeza. So kat situ kau boleh faham dekat platform online tu yang kau tengok costing harga yang murah tu, grade mana satu. Sebab kita tak, aku cakap banyak kali customer kena untuk Audi upper arm. Kau faham tak? Upper arm Audi A4 yang kebanyakan orang pakai. Brand OEM satu, harga RM195. Faham? Yang lagi satu OEM RM450. Kau tengok berapa kali. Jauh. Berapa kali pusing. Kan? Kalau original jangan cerita, original dia mahal. Cumanya banyak yang customer datang check bunyi baru tukar upper arm bang. Tak sampai 2 bulan. Pecah kan? Upper arm pecah. So barang adakah takkan 3 orang, aku dapat 3 kes, takkan 3 orang tu langgar lubang.
Lubang yang sama. Walaupun dekat Malaysia ni banyak lubang kan. Tapi takkanlah tiga-tiga langkah lubang. Masalahnya yang pecahnya kiri kanan. Kalau pecah sebelah, okey mungkin dia masuk longkang ke masuk lubang satu kan. Tapi ni tak. So kita buka memang brand yang sama. Aku tak boleh bagi tahulah brand tu. Cuma ni dekat harga tu mungkin penonton boleh cari sendirilah. Harga dia tu untuk OEM memang banyak brand dekat luar sana. Ada yang boleh pakai, memang betul boleh pakai. Original pun pakai brand dia. Nak cakap macam tu. Dia punya boleh pakai sampai original punya pengeluar kereta pun ambil barang dari dia. Itu betul punya. Itu betul punya. OEM yang macam tu yang boleh pakai. Maksudnya bukan minyak je lah yang problem punya dekat online ni. Spare part pun. Allah. So memang jadi masalah lah kalau kita tersalah beli ke owner-owner kereta kat luar sana kalau nak beli sendiri kan, tersalah beli bawa pergi workshop nak pasang lah. Tu satu kes lagi. Dekat Shah Alam ada satu kes. Dia tukar baru 2 bulan, steering rack dia bunyi lagi. Dia tukar baru. Tapi dia beli barang sendiri. Dia cakap original. Jadi tu terpulang masing-masing. Tapi dia macam tak puas hati lah. Apa saya tukar baru 2 bulan ni. Abang tukar kat mana? Workshop ni tolong pasang je, dia cakap. Workshop ni tolong pasang je. Jadi kau faham lah. Dia beli sendiri. Jadinya bunyi balik. So dia nak salahkan siapa? Nak salahkan workshop? Nak contact balik ke dekat messenger dia tu. Ada bunyi. Kau rasa dia nak layan? Tak layan punya. Dia takkan layan punya. Nak salahkan supplier? Dia pasang je. Nak salahkan manufacturer? Workshop yang upah pasang tu memang kalau barang tu sendiri problem, dia tak ambil pot. Masalah dia sendiri lah. Sebab tu kalau workshop, walaupun contohlah tukar barang original, walaupun supplier tak bagi warranty, workshop akan bagi warranty at least sebulan. Dia goodwill lah kita. Goodwill dia cakap. Walau apa-apa yang terjadi, kecuali accident lah, kita akan tanggung. Tapi kurang lah. Dia punya possibility untuk rosak tu kurang lah. Dia ada je defect kan. Tapi tak apa-apa ni. Accident, kalau cerita pasal ini accident ni yang kita nak buat ke segmen 3 ni. Kan baru-baru ni korang tengok banyak kereta-kereta terbakar ni dekat Malaysia sekarang ni. Kan? Kalau korang perasan lah dekat TikTok semua banyak keluar video kereta terbakar. So dari sudut teknikalnya korang rasa kereta-kereta terbakar ni sebab apa? Sebab aksesori ke? Apa ke? Banyak sebab. Banyak sebab. Antaranya lah. Kalau terbakar malam kau cakap apa? Cuaca panas. Tak, dia banyak sebab. Dia salah satu faktor cuaca. Betul pada siang hari lah. Kalau aksesoris, pemasangan aksesoris, pasang aksesoris sendiri. Aku pernah dapat tepi jalan betul-betul. Aku first yang berhenti. Call bomber. Kau tahu bomber cakap apa? Abang duduk jauh sikit. Sebab saya sampai nanti kereta tu memang dah habis dah terbakar. Bomber cakap macam tu. Sebab pemadam api tak ada. Lepas tu duduk sembang dengan owner kat tepi tu. Tanyalah owner, bang sebelum ni buat apa? 2 hari lepas saya pasang Android player. Apa masalah ni? Saya pasang sendiri kat rumah. Allah. Macam mana boleh pasang sendiri boleh jadi macam tu? Dia punya wiring tak betul ke apa? Wiring tak betul. Wiring salah. Dia short. Dia boleh menyala. Tu salah satu sebab je lah. Yang aku pengalaman. Tak pastilah tu dia. Tak pasti. Dia senang cerita dia tapping tu ataupun kan dia ikat ke. Macam-macam possibility lah. Preventative maintenance lah. Bawa kereta ke workshop ke. Nak harap owner check semua sendiri tak. Yelah. Tak. Diorang pun tak tahu semua benda. Betul. Diorang pun tak tahu semua. So, kalau betul-betul tak nak pening kepala, datanglah workshop. Minta je workshop tengok kan kereta okey tak okey. Boleh je datang tanya, saya takut kereta saya terbakar. Boleh check boleh je kan? Tapi tak pernah je orang tanya macam tu. Tak pernah ya. Mungkin lah kot-kot lah ada orang kat luar sana dia macam fobia. Dia macam fobia tapi dia nak datang workshop takut nak tanya, aku tanya macam ni kena bahan lagi. Kita tak menakut-nakut kan. Takut aku datang ni aku tanya macam ni kena bahan dengan komen tak ada masalah kan? Sebab macam kita orang kat Puchong, customer kalau nak balik kampung ke ada je datang. Datang dia kata minggu depan minggu ni dia nak balik kampung, nak minta tengokkan kereta. Ada je kita orang buat. Dia tak semestinya datang workshop ni kena repair kereta. Yelah. Kena keluar tu ribu-ribu. Kadang-kadang datang workshop kau nak check kereta pun boleh je. Tak ada isu pun.
checking kesihatan berkala macam. Tapi biasanya masa servis pun kalau dekat kita orang, masa servis itulah kita check. Kita check apa yang tak kena. Full Instead of dia datang servis dia pun boleh tahu juga apa yang tak kena kat kereta dia. Kita kalau boleh kita nak elakkan customer breakdown. Yang tu paling aku tak suka sebenarnya. Bila dia call, kadang tu duduk tepi highway, kereta mati. Bang, kereta mati lah. Kereta mati. Saya tak hidup ni bang ni. Tiba-tiba jeking lepas tu mati. Kat mana? Tepi highway. Lane kanan. Yang tu bahaya. Lane kanan pun ada? Ada. Baru ni ada. Mati kat lane kanan. Kau bayang lane kanan macam mana. Lepas tu nak kena keluar. Kalau malang kena buka lampu lagi. Memang resiko nyawa lah. Sebab tu kita, kalau breakdown ni kita paling, kalau boleh nak elak lah benda tu. Jadi kat customer. Sebab tu advice memang technician pun memang kita bagi tahu apa yang nampak gambar, bagi tahu kat SA akan inform customer kalau yang ni tak buat jadi macam mana, ni kalau nak buat terus ke macam mana. Tapi terpulang dekat owner sendiri, dia nak buat terus ke dia tak nak buat, at least kita dah bagi tahu. Daripada side kita tu kita dah buat tanggungjawab kita sehabis baik, terpulang dekat owner kereta tu sendiri. Betul, owner pula dia kena ambil tahulah. Workshop dah bagi tahu lah kereta. Janganlah fikir ni nak ketuk ke kan. Sebab kadang tu orang dia bajet, mungkin duit dia nak buat benda lain. Jadi dia nak hold dulu. Tapi boleh minta advice macam mana cara, ada cara tak untuk orang cakap tu untuk hold sementara, tak nak tukar lagi. Boleh minta advice macam tu. Tapi kalau macam host coolant ke apa kan, yang tu memang tak boleh tolong lah. Kalau dah reput, dah nampak ada keluar air sikit kan, dia banyak kena dekat top hole tu. Tengah-tengah bawa patah, berasap. Air bocor, enjin hidup, air bocor, berasap kereta. Kereta saya berasap lah. Kalau perasan tak apa? Saya baru servis ni, kereta saya berasap lah, minyak bocor lah. Coolant bocor. Tunjuk, abang kita dah bagi tahu top hose. Tapi abang cakap, tak apa dulu. So, kat situ lah. Kalau kau sendiri pun kau punya kereta, kau servis, mekanik bagi tahu apa-apa, kau kena take note benda tu. Yelah. Walaupun sekarang tak ada bajet ke, walaupun nanti petang ada hal lain ke, tak sempat nak tinggal kereta ke, kau kena berkira-kira dengan benda tu. Yelah. Side effect dia apa. Kena faham jugalah. Kalau cerita kereta terbakar ni kan, ada satu benda yang orang kata selepas kejadian tu lah kan, ini kes yang terbakar disebabkan aksesori yang diorang pasang sistem audio apa semua, Android player pasang sendiri yang tak betul tu kan. So kalau terjadinya kebakaran disebabkan benda-benda tu, macam mana diorang nak claim insurans? Boleh ke nak claim ataupun memang tak boleh? Yang tu di luar ilmu bidang kita orang. Aku tak belajar benda tu, jadinya kena panggil, kena tanya Abang Jubah. Abang Jubah lah. Sebelum ni kita ada buat podcast juga dengan Abang Jubah. Yang tu isi minyak lu. Isi minyak lu. Boleh pergilah kat YouTube isi minyak lu tu. Boleh tengok dekat situ. So apa nasihat korang untuk orang-orang kat luar sana yang orang kata persediaan awal sebelum terjadinya kes-kes kebakaran macam ini? Belilah fire extinguisher kecil tu. Dia ada jual lah. Ada jual tu. Takkan beli je online pun bukan boleh percaya, betul tak? Tahu bila nak pakai tekan-tekan tak keluar. At least test lah. Lepas kau beli tu, kau try lah sembur 2-3 kali tengok keluar ke tak. Dan beli yang jangan yang cak ayam lah kan. Fire extinguisher dia ada expired. Beli macam ni lah. Beli online ni tak ada masalah. Tapi kedai yang kita beli tu, tengok lah kedai tu verified tak verified. Kedai tu wujud ke tak wujud? Tak wujud, verified sebab tak verified. Banyak yang buka kedai kat rumah. Harga dia betul tak betul. Harga dia maksudnya harga ikut market. Ni macam spare part. Sama lah, kau nak beli fire extinguisher pun lebih kurang lah macam nak beli spare part kan. Tengok lah harga logik tak logik. Ini kau nak beli fire extinguisher RM10, RM20. Oh, promo punya pasal RM15. Tapi banyak juga yang berat nak beli pasal apa? Tak jadi lagi kan. Tak kena tak apa lah. Dia macam tak kena tak apa. Itulah untuk korang kat luar sana, memang sekarang ni belum terjadi lagi kebakaran tu kat kereta korang. Tapi once kalau dah jadi benda tu tak ada, pisang lah kan. Ada pilihan lain kalau benda tu tak ada. Pasti. Bila tanker lalu kau tahan. Dia orang ada. Selalunya ada lah kan. Memang ada tanker, memang ada. Yang tu wajib. Tanker, tapi memang banyak kalau kau tengok
dekat highway ke apa, kalau kereta terbakar ke lori, biasanya lori yang akan berhenti, dia tolong. Cerita dia kalau ada lalu. Kalau ada lalu. Kalau tak ada, dah kata dah gantung habis tinggal body je baru dia lalu. Yang tu tunggu claim insurance lah. Sama ada dapat balik untuk bayar balance bank ataupun kena top up dulu. Okey, nampaknya kita tamat di sini saja pasal masa mencemburui kita ni. Okey, so untuk orang kat luar sana yang menonton podcast ni di YouTube, jangan lupa like, komen dan juga share video ni, dan jangan lupa subscribe YouTube Transmetik Autobans, dan jangan lupa tekan button bell notification tu untuk notifikasi terbaru, sebab hari-hari kita ada keluar video dekat YouTube Transmetik Autobans ni. Pelbagai perkongsian ilmu pasal kereta kita ada share. So untuk korang kat luar sana, jumpa lagi di next episode Podcast Dalam Bengkel by Transmetik Autobans. Assalamualaikum.